Melati kuntum, tumbuh melata, sayang rebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ikan gelama, ikan duri, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Umairah Dayana binti Muhammad Fazli, anak didik SMK Taman Sejahtera. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang sebuah komik yang bertajuk Kami Anak Malaysia, karya daripada Siti Sarah Osman. Ia mempunyai 155 halaman bercetak dan ianya juga mempunyai 5 bab. Buku ini menceritakan tentang tanggungjawab terhadap negara kita. Negara kita mesti maju, sayangi Malaysiaku, mensyukuri erti merdeka, perwira tanah air dan sebagainya. Selepas saya membaca buku ini, saya dapat mengumpul sebanyak 3 pengajaran yang boleh diambil dalam buku ini, iaitu ambil tahu tentang sejarah negara, berusaha untuk membangunkan dan memakmurkan negara, dan akhir sekali, menghormati perbezaan agama, bangsa dan budaya. Pada pendapat saya, gaya penulisan komik ini sangat menarik dan sangat mudah difahami. Bahasa yang digunakan juga amat memudahkan pelajar seperti saya untuk memahami kesudahan karya yang telah dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan juga amat dekat dengan jiwa kanak-kanak dan juga remaja. Buku komik yang mengandungi 155 halaman bercetak ini amat mudah untuk dibawa ke mana-mana. Terdapat banyak nasihat dan ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku ini. Kesimpulannya, terdapat banyak iktibar yang boleh dijadikan pengajaran dalam hidup kita. Dari Kedah ke Pekansari, membeli susu di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.